It was corruption. Dan dia dirakamkan, diberikan. Dan saya tahu latar belakang dia, kenapa duit semua ni kan. Jadi dia terlalu rumit untuk jiwa yang mudah macam saya. Albert Tay ada cuba approach YB sendiri ke? Saya ada lah maklumat ataupun message yang disampaikan melalui orang lain. Tapi saya tak nak terlibat. Saya tak nak terlibat kerana macam saya terangkan, permulaannya memang begitu. Maksudnya permulaannya ini ialah amalan biasa politik di Malaysia yang berkaitan dengan rasuah, yang mana orang tu dibayar dan di sini dibayar semua kan. Jadi saya selalunya ambil kes-kes yang melibatkan kepentingan awam yang jelas sebenarnya yang mana bersalah, yang mana tak bersalah. Dalam kes ini sebenarnya a deal gone wrong. Jadi a deal gone wrong, dan saya pula tak boleh nak kata Albert Tay ni orang jahat gini, whatever I feel about the manner that it was done. Kerana kita tak boleh lari bahawa itu adalah rasuah. It was corruption. Dan dia dirakamkan, diberikan. Dan saya tahu latar belakang dia, kenapa duit semua ni kan. Jadi dia terlalu rumit untuk jiwa yang mudah macam saya. Kan saya orang katakan lurus bendul kan. Saya memang bab itu saya tak boleh bengkokkan diri saya untuk tu kan. Jadi sebab itu saya, walaupun ada sebenarnya, saya tak tahu sama ada permintaan daripada Albert Tay sendiri, ada mesej kepada saya melalui orang tengah yang mengaku menyampaikan mesej Albert Tay. Tapi saya memang tak berminat lah. Baik. Cuma ada daripada bukan setakat ABIM, tapi penyokong-penyokong kerajaan juga kata, ini can get me some pound sterling. Ya. Tapi yang orang komen sangat tu sebab setahun dia ada tak tunjuk. Satu lagi, saya adalah batchmate saya. Yalah, dia orang semua orang bisnes, ada syarikat semua kan. Saya nak tergelak juga sebab komen dia adalah bila lepak dengan kawan hari ni semalam kan. Dia punya terkejut, dia kata, gila korang orang politik, korang ni bukan manusia. Setahun tak tanya khabar, mesej terus minta duit. Ada satu lagi. Ada. So saya tak ingat, ya ke setahun? Dia kata tak, aku pergi tengok balik. Setahun tau, dia orang tak communicate. The next thing dia communicate, terus minta duit je. So you were saying? Katanya tangkap terus Albert Tay ni. Dialah yang menyebabkan bagi rasuah. Kalau dia tak bagi, orang lain tak boleh terima. Pandangan YB? Ya, itu yang saya sebut dulu. Dalam sistem undang ini, dalam last week kan, bila kita bercakap pasal compound kan, compound kan. Sebab itu peruntukan undang-undang ada. Yang mana bila keadaan, dan ini yang keadaan yang sedang berlaku sekarang lah, kita ada Albert Tay yang memberikan rasuah untuk mendapatkan sesuatu. Kita juga ada penerima rasuah lah kan. Tetapi secara moralnya, yang mempunyai mandat dan tanggungjawab awam ni ialah mereka yang memegang jawatan. Jadi yang ini sebenarnya dari segi tuntutan undang-undang, mereka yang perlu dihukum. Okay. Now, but kita perlukan pembuktian dan juga keterangan daripada Albert Tay. Jadi terpulanglah kepada kerajaan, SPRM ataupun pendakwa raya, macam mana kita nak buat pelibagin tu. Sama ada dia pun dikenakan hukuman tetapi dijatuhkan hukuman lebih rendah, ataupun dia diberikan compound. Yang itu yang saya sebut minggu lepas. Sebab itu ada mekanisme compound. Yang itu terpulang kepada pihak berkuasa lah. Tetapi yang tak boleh berlaku ialah yang menerima duit tu terlepas, Albert Tay yang kena. Yang itu takkan boleh diterima oleh rakyat tau. Jadi memanglah betul dua-dua sebenarnya adalah tangan kiri dan tangan kanan dalam perkara ini. Tetapi yang separuh mati jerit reformasi lawan Sakau ni Syamsul Iskandar kan, yang duk ceramah semua ni. Jadi bila kena, dan dia yang ada jawatan contohnya, kalau ada siasatan, maka mereka yang memegang jawatan awam itu dari segi tanggungjawabnya adalah lebih besar, maka keterdedahan kepada tindakan undang-undang pun lebih besar. Itu logik biasa rakyat lah.
Mungkin ada satu lagi angle Boleh. saya nak touch on lah. Sebab ada juga mereka yang lepas pendedahan daripada Albert Tay ni, dia kata Albert Tay ni hero. Sebab dia dedah actually ada Whistleblower. Tak lah. Apa pandangan YB? Adakah dia Itu pun saya sebagai tak setuju. Saya tak setuju. Ini macam saya kata, ini adalah amalan perniagaan biasa di Malaysia. Ada orang bagi duit, ada orang ambil duit. Nak kata tak terkejut pun lah. Cuma Albert Tay ni keadaan dia tersepit lah sebab duit tu bukan duit dia. Dia broker. Jadi, kalau kita berada dalam keadaan dia, mungkin nyawa dia dalam bahaya. Kerana duit tu dah habis, kita pun tak tahu berapa puluh juta dah habis semua kan. Dia duk menanggung mesin basuh lah, drying machine. Oh, saya nak buat iklan. Tak perlukan mesin basuh yang mahal, dryer yang mahal, yang perlukan duit Albert Tay. Kalau nak basuh baju yang cantik, pergi beli deterjen dekat Fleximart. RM1 1 liter. RM1 1 liter. Paling murah sekali. Saya ini ditaja oleh Fleximart. Jadi dia ada hilang dah aku cerita apa tadi keluar Fleximart. Tak, ini amalan perniagaan biasa kan di Malaysia kan. There's no hero, there's no villain bagi saya lah. Albert Tay dah berada dalam keadaan tersepit. Dan bila dia tersepit, dia buat apa yang dia boleh buat lah. Saya ingat dia berharap, itu yang dikenal, dia berharap supaya ada campur tangan politik di peringkat tertinggi, dia lepas. Dia lepas tu maksudnya tak kena tindakan undang-undang, dia boleh selesaikan dengan cerita duit yang dah dibelanja semua ni kan. So itu whistleblower ni ialah orang yang berprinsip di dalam sesuatu pertubuhan ataupun organisasi yang dia tengok berlaku kecurangan, yang dia ambil risiko untuk membocorkan maklumat itu. Dia tak dapat apa-apa daripada itu. Dia berbahaya, membahayakan diri dia. Itu baru whistleblower kan. Yang kata dia hero pun saya tak setuju jugalah. Tapi ini realiti buruk Malaysia lah. Macam inilah bisnes dibuat.